penjajahan tak pernah tamat. Siapa kata kita dah merdeka? Kita selalu sangka penjajahan tamat bila British angkat kaki. Bila kita laung merdeka tahun 1957, kita sangka kita dah bebas. Tapi benarkah kita benar-benar merdeka? Kalau korang nak tahu, sekarang ni penjajahan masih hidup. Bukan dengan senapang, tapi dengan hutang, dengan ketakutan dan sistem yang masih ikut acuan penjajah. Sebab apa saya cakap macam tu? Kau tengoklah sendiri. Bab hutang, disebabkan warga asing kita yang terlampau ramai dekat negara kita ni, maka negara kita banyak berhutang. Sebab apa? Sebab kita kena support diorang. Kalau diorang masuk penjara, kita kena support makan minum diorang. Kalau diorang masuk hospital, diorang lari daripada hospital, kita juga kena support diorang. Diorang bekerja dekat Malaysia tak bayar cukai. Yang mana parti-parti tu. Duit Malaysia diambil hantar kat kampung. Bukan sikit tau, berbilion-bilion. Keadaan macam tu boleh menyebabkan mata wang kita jatuh. Sebab apa? Duit pusingan tu tak stabil. Banyak keluar daripada banyak masuk. Sebab dia tak bayar cukai. Kalau dia bayar cukai, dia dah membantu kerajaan kita. Zaman penjajahan dahulu. Dulu, penjajah datang dengan kapal. Mereka ambil biji timah, hasil bumi, emas dan tenaga rakyat kita. Mereka buat undang-undang ikut suka hati mereka. Rakyat terpaksa ikut sistem mereka, jadi buruh, jadi hamba, jadi alat. Mereka bawa pula migran masuk kat negara kita. Kalau dulu di tanah Malaya, banyak orang asli dengan orang Melayu. Bila diorang bawa masuk migran, bertambahlah Cina dengan India. Portugis jajah Melaka. Belanda ambil kuasa. British pula buat strategi halus, pecah dan perintah. Mereka kawal raja-raja, kawal pendidikan, kawal ekonomi. Semua undang-undang yang kita pakai sekarang ni kebanyakannya daripada undang-undang British. British dirikan sistem pendidikan dia. Wujudlah sekolah metodis, konvent, Maxwell. Orang dulu-dulu walaupun tak pandai mengira, tapi kalau cakap bahasa Inggeris, banyak yang influence. Sebab diorang wajib belajar bahasa Inggeris. Anak-anak bangsawan dihantar ke England untuk belajar. Rakyat biasa macam kita ni ditinggalkan dalam kegelapan. Terpaksa jadi hamba habdi diorang. Kalau tak ikut cakap diorang, hukuman menanti. Betapa seksanya hidup di zaman penjajahan dulu. Nyawa dan darah jadi taruhan. Kesian kan nenek moyang kita? Merdeka, tapi sistem masih sama. Bila British keluar, mereka tinggalkan sistem yang mereka reka. Pendidikan yang asing dari sejarah bangsa. Undang-undang yang lebih jaga kepentingan pelabur luar. Ekonomi masih dikawal syarikat besar dari luar negara. Kita banyak sangat barang-barang yang kita import daripada ekspor. Maklumlah kan, rakyat Malaysia kita ni tak main barang-barang lokal, nak semuanya import. Kereta import nampak gah. Beg tangan LV, Coach, Gucci nampak menarik. Kalau boleh, segala pujian lah untuk barang-barang branded ni. Pakai je barang branded luar negara. Wow, dia ni memang wow. Itulah masalah dia. Jadi duit kita banyak keluar daripada kita masuk. Sebab kita asyik import tak eksport. Lepas tu, kita belajar dalam bahasa asing. What do you want? Where are you come from? Kalau korang pandai cakap bahasa Inggeris, automatik orang cakap korang pandai. Lepas tu kita bangga bila anak kita kerja di syarikat multinasional, tapi lupa siapa yang kuasai mereka. Sepatutnya kita kena bangga dengan kejayaan orang Malaysia, bukan kita nak bangga dengan kejayaan luar negara. Kita kayakan orang luar negara. Kenapa? Penjajahan gaya baru. Kali ini, penjajahan tak perlu askar. Mereka guna hutang, guna data, guna undang-undang antarabangsa. Mereka masuk dengan nama pelaburan. Tapi, siapa yang untung? Kita pergilah masuk forex. Labur banyak-banyak. Sekali terlingkup, baru menyesal. Korang ingat sistem-sistem luar negara ni boleh dipercayai ke? Lagi-lagi
pelaburan, banyak yang skamer. Rakyat kita terpaksa gadai tanah. Kawasan nelayan jadi pusat peranginan milik orang luar. Harga rumah naik, tapi gaji statistik je. Cukup-cukup makan, cukup-cukup nafas. Ini bagi yang B40 lah. Orang asing dah boleh beli tanah kat negara kita. Tapi rakyat kita tengok je. Kita dijajah melalui media. Kita tak percaya berita dari tanah air sendiri. Kita lebih percaya TikTok dari luar daripada suara jiran sebelah. Kita percayakan banyak fitnah daripada cerita yang benar. Orang yang benar kena tangkap, orang yang salah dibebaskan. Orang yang benar susah nak bersuara, pertahankan hak diri sendiri dan hak negara atau hak rakyat. Yang paling bahaya bukan penjajahan tanah, tapi penjajahan minda kita. Bila rakyat takut nak bertanya, bila rakyat diam, sebab dah biasa kena tindas. Kita anggap orang kaya memang patut kaya. Kita anggap suara rakyat tak penting. Kita malu nak cakap benar. Kita takut nak perjuangkan hak kita. Itu semua hasil dari penjajahan licik atau penjajahan jiwa kita. Kita ada hak sebagai rakyat Malaysia kena pertahankan tanah air kita. Penjajahan tak pernah tamat. Ia cuma tukar wajah. Hari ini kita tak perlu lawan dengan senjata. Kita perlu lawan dengan ilmu, dengan suara, dengan perpaduan rakyat. Selagi kita terus diam, penjajahan akan terus hidup. Tapi bila suara kita bangkit, bila rakyat sedar, bila kita bersatu, maka itu tandanya kita sedang benar-benar merdeka. Bersatulah sama-sama. Bersatulah wahai sahabatku. Bersatulah. Jangan sesekali relakan tanah air kita dijajah lagi. Takut nanti kita umpama penumpang di bumi kita sendiri, Malaysia ni. Takut nanti generasi akan datang tak ada tempat tinggal. Percaya tak korang? Sekian, terima kasih.